SMS dah dekat Kak Lina. Bagi tahu dia yang bilik meeting tu dah tukar. Lepas tu cuba dia balik dia tak jawab-jawab pula. Adik saya punya mana? Saya cek dekat dia, bang. Tolong Papa, nak balik. Okey, lepas tu tengah lagi korang bincang-bincang ni si Linda pun datang. Nak balik. Makan dah tak sampai nak pergi kejap. Nak balik sekarang juga. Sekarang lupa. Lepas tu, sesuatu yang menjelekkan telah berlaku. Nak kencing. Apa dia budak je. Betul Linda apa? Tak adalah, kita orang macam bengang dengan Linda tu kan. So, pasal dia jawab lah pun. Tapi Tapi apa? dia tak jawab. So, macam mana Acu nak cakap kat dia? Nak kencing. Masalahnya macam tu lah. Nak Betul? kencing. Budak! Cu. Kau boleh diam tak? Cu. Kau tak faham-faham ke yang papa kau tu nak makan, ha? Kau tahu tak yang aku ni tengah nak cerita kat abang aku pasal kawan aku yang mengada-ngada. So kau ingat kalau kau memekak-mekak macam ni, abang aku boleh dengar ke apa aku cakap? Ha? Ajib. Ini anak saya. Bukan anak cik. Kalau anak cik, bolehlah cik nak marah-marah. Zip! Next time, kalau dia ni nangis, Encik suruh je dia ingat dekat saya, okey? Awak ni memang biadab. Yo, Iman. Layan orang jadi. Mana nasi goreng ni? Lama betul. Ha, sampai pun. Dah lapar ni. Cik, sorry cik. Okey, lepas tu, tengah kita orang bincang-bincang, si Linda pun datang. Dia sampaikan ucapan dia yang sangat romantik. Gempak siot. Betul tak tipu. Baik gila. Kalau Acu salah, Acu minta maaf kan? Tapi masalahnya, satu kelas tau yang Linda tu mengarut. Dia masuk kelas tu. Papa, nak air? Terima kasih. Makan. Terima kasih dah datang. Puan K dan Cik Azman kemari. Oh, kita sepatutnya terima kasih kepada cikgu. Betul. Sama-sama, bukannya apa pasal Omar. Omar? Salahuddin agak cemerlang dalam kelas. Cuma Omar corot. Corot. Corot? Oh, it's at the bottom of the list. Dalam peperiksaan baru-baru ni, Puan K, markah yang Omar dapat semakin kurang. Dan ada kemungkinan Omar ni dia akan diturunkan ke kelas 5D. Masa kita dapat tahu Omar kena turun kelas, kita kecewa lah. Apalagi dia tu anak kandung kita. Sebenarnya Salahuddin Abang. anak angkat kami. Ya. Masa kita mula-mula kahwin, kita try dapat anak, Try. 3 tahun kita try. Oh yes, baby. Ya. No, it's not me. It's the moon. No way. Anyway, so masa bila pekerja Azman nak serahkan anak dia kepada kita, kita terimalah. Kami ambil Salahuddin bulan 1 Januari. Masa tu dia baby baru lahir. 5 bulan lepas tu, saya dapat berita Apa dia? K mengandung. Yes. 3 bulan. Yes. Omar lahir bulan November, bulan 11. Yep. Sebab tu dia orang satu darjah, satu Yes. kelas. Omar dengan abang. Kami tak pernah bagi tahu abang yang dia tu anak angkat. Never. Ya, pasal satu, kita tak pernah bezakan satu antara lain. True. Dan kedua, dari umur 6 tahun, I think, abang selalu kata, kalau abang anak angkat, abang akan lari dari rumah. Saya pun tak tahu macam mana dia dapat idea yang dia anak angkat sedangkan kami sekali pun tak pernah sebut, sekali pun tak pernah beritahu. I know. Yang peliknya, nama bapa kandungnya
Azman juga. Azman Tugiman. Azman Tugiman. Azman Tugiman dah balik Sumatera. Saya Azman Iskandar. Oh, and the family members selalu marah kita sebab kita tak nak bagi tahu abang yang dia tu anak angkat. Tapi itulah yang pelik dia. Setiap kali dia marah, setiap kali dia merajuk, dia akan sebut, kalau Sal ni anak angkat, Sal akan lari daripada rumah. Depan semua orang. Semua orang terperanjat, semua orang terkedu. Tapi masa dia orang membesar, kita boleh nampak yang abang ni memang bijak dalam mata pelajaran. Sal, abang Om yang ni. Umur dia dah 3. Dia sama umur lah. Cita-cita je nak jadi doktor lah konon. Lepas tu, dia akak nak kahwin. Taklah Sal ni. Sekejap, boleh cakap habis lagi. Taklah Sal ni Eropah campur apa lah. Apa ni? Apa? Apa lah? Eropah campur Asia. Muka pun macam Asia. Patut kahwin dengan Mali lagi. Ya ke? Ya. And Omar, dia tu memang malas. Bukan, dia bukan malas. Dia tak suka sekolah, dia tak suka belajar. Macam bapa dia. Huh? Tapi he's going to be an excellent businessman. Tapi I don't understand. Dia tu anak kandung kita, darling. From our genes, macam mana dia boleh jadi macam tu? Ini Om. Dia adik saya. Dia anak angkat. Tak tahu nak jadi apa. Dengan dia suka yang ribet. Ya, yang ribet yang lagu. Lepas tu main je. Boba. Dah hitam sekali. Tak bunyi. Pau. Lepas tu bunyi dia pau. Cakap. Cakap. Yelah biar kan. Om suka yang ribet. Lagu je. Abang tak suka? Kenapa? Tak suka sudah. Senyap lah. Senyap lah. Saya dah senyap. Oh, memang Itulah sebabnya saya panggil Puan K dan Cik Azman datang kemari supaya Omar tak rasa rendah diri apabila Salehuddin masih lagi maintain di kelas 5A. Dan saya harap Puan K dan Cik Azman sama-sama dapat memainkan peranan dalam hal ini. Cikgu, kelas 5D ni kelas yang paling rendah ke? Oh, of course. Tidak. Of course tidak. Puan K, tidak. Fantastic. 5E yang paling rendah. Cikgu, saya harap jangan turunkan Omar lagi ya. Oh, tak boleh macam tu Puan K. Kenapa? Sebab nanti apa pula kata murid yang lain. Peduli apa dia orang? Itu sebabnya saya harap Puan K dan Cik Azman dapat sama-sama memainkan peranan dalam hal ini agar Omar selesa. Kalau nak selesa cikgu, naikkan Omar. Oh. Gurau je. Pakcik tahu kan Alan ada masalah dengan Jojo. Semua orang tahu. Tapi Alan tengok acuh yang ada budak tadi tu. Power lah, bagus lah, bangga lah. Biasalah anak bongsu. Memang terror pun handle budak-budak kecil ni. Acuh boleh ajar Alan tak macam mana nak handle budak tadi tu kat Jojo? Apa yang kelakar? Ha? Alan tak boleh lah. Apa salah? Benda-benda macam ni semuanya datang daripada dalam kat sini. Boleh praktis apa? Allah tu dah ciptakan manusia ni macam-macam sifat. Ada yang garang, ada yang tak garang. Macam Alan ni, Alan tak garang pun. Alan garang lah. Kalau Alan tak garang, macam mana Alan boleh jadi senior engineer sebelum umur 30 tahun? Kena garang baru boleh jadi. Alah, relax lah. Janganlah kecil hati. Siapa cakap Alan kecil hati? Tak salah pun kalau jadi macam Alan ni. Macam apa tu? Tak ada apalah. Cakap lah. Yelah, macam Alan kan ni jenis yang macam tak kisah, suka sangat buat orang happy kan. Kira dalam bahasa lain tu Alan ni kira rembik lah kan? Tak adalah. Aduh, ni yang malah cakap ni. Tak apalah, tarik balik lah semua. Alan ni sangat tegas tau. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Habis. Usia aku tu. Sorry, Ma. Ai, sikit eh. Semua orang kat office Alan respect Alan tau. Sebab Alan tegas. Cuma family kita ni je problem. Semua tak nampak. Lembik pula. Tak kisah. Mungkin sebab kita selalu fokus kat Salahuddin, kita lupa pasal Om kot. Dia sebab jatuh masa kecil tu. Selalu jatuh. Masa Azman cakap, itu yang dia selalu jatuh masa kecil tu. I knew it. Dengan secara halus, dia mengatakan kekurangan Oma is because of me. That one time, I tengah jaga Oma dengan Abang. Bunyi ceri air. I angkat Abang sebab I ingat Oma tu masih kecil, dia takkan pergi mana-mana. Tapi Oma pergi bang kepala dia kat lantai. Itu sebabnya Azman selalu ungkit pasal tu. Tapi sebenarnya Oma tu, dia suka bang kepala dia kat everywhere. Dinding lah, lantai lah, dia ambil ruler, dia bang. Remote control, dia bang. Boleh stop ketuk tak? Orang cakap stop kan? Tak faham? Saya ketuk kepala. Tak ingat. I don't know why. Sebenarnya that's the reason why he's like that. Om suka hantuk kepala kat dinding. You know, mungkin ada orang dengki kat kita kan, bisnes kita jalan dengan lancar. We're successful, right? So orang jealous kat you, dia sumpah Om. No. Tak boleh. Mana ada macam tu? Tak ada. Tak kisah. Kalau macam tu anak panggil ustaz, suruh dia buat air. Bila Kay cakap dia nak jumpa ustaz, saya tahu. Secara halus dia nak beritahu saya yang saya ni punca kekurangan Oma. Tapi ni yang saya percaya. Kalau Kay tak cuai masa menjaga Oma dari kecil, saya pasti Oma akan lebih pandai daripada sekarang. Sebab masa kecil tu berapa kali Oma bang kepala dekat dinding masa Kay jaga dia. Itu punca dia. You know, dulu I pernah masuk senarai Dean's List. I pernah masuk 2 kali. Okey, kalau macam tu, kenapa Om macam tu? I mean, kalaulah kita dua-dua so pandai, kenapa anak kita boleh jadi slow? I think about it. Kita punya genes, kalau gabungkan, anak kita sepatutnya jadi genius. Takut nak dapatkan baby baru. You know what? What? Uncle Ben. What? Your Uncle Ben. Dia dapat daripada Uncle Ben. What are you talking about? Yeah. No. Family I semua okey. Family I tak ada yang tak okey. Uncle Ben. Dia mesti dapat jeans daripada Uncle Ben. Maybe. Uncle Ben macam tu sebab dulu dia main boxing banyak, itu je. Walah. What? Family you pun ada tak? Ada. Biar fikir. What's his name? Yang kat kampung tu, what's his name? Apa nama dia, please? What's his name? Think. Apa nama dia? I think you need to go to that spa. I don't 3 need days, it. 2 nights, stay there. I'm fine. No, you're not. I am. Just serak je. Kamal, kan? Nice try. Kamal adik ipar I.
tengah tengok movie. Selamba-selamba je tukar. Tanyalah dulu. Jojo. Hey. Jojo. Sini jap. Jojo, sini jap. Tak faham bahasa ke? Tak dengar eh? Sini kejap, Uncle panggil kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ju, Ha. kau kena tolong Alan. Relax. Oh, what are we supposed to tell our friends? No, just talk to them nicely. Kalau misalnya tak pandai, then masuk what? Jadi office boy in your company? You're taking too much, Kate. No, I'm worried. No, cool it. And look at this, the mess. But guys, come on. Dah berapa kali Mami cakap? Guys, Oma tahu kan Mami dengan Daddy pergi jumpa cikgu tadi? Tahu pasal turun kelas. What is wrong with you? 5D, Oma. 5D! Okay, let me do this. Let me do this. Om, you know that we are proud of you. Always. Tapi 5D, tak ada. Tahun depan kena naik kelas lain. Ya, Boleh? mulai hari ini, Mami akan tuition Oma, okay? Sekarang ni, no TV, no PS3, no iPhone, no iPad, nothing. Apa pula? No, darling, Oma je. Okay? makan boleh berhenti tak? Letak bawah. Ayah Angah siapa? Ayah Angah tu ayah kita. Dia kaya kan. Lepas tu ada rumah besar. Lepas tu kahwin dengan Mak Sarli pula tu. Mak Saleh tu siapa? Mami kita orang. Dia ngada gila. Dia adalah yang tu dia macam tension, no tension. Tahu tension pasal Om turun kelas. Bagus. Lepas tu Mami pula kau bersabar. Baru kata Acu, kita buat apa kat sini, Ju? Tunggu budak ada lah. Ada. Zaman sekarang berlambak. Okey, nampaknya kita ada seorang calon. Mana? Tu. Okey. Kenapa yang budak tu? Dalam kes macam ni kan Alan, kita tak payah nak naik suara tau. Okey? Alan kena bagi dia satu renungan yang tajam gila. Sampai dia rasa tak selesa nak main kat situ. Okey. Okey, cuba renung dia. Okey, Alan jangan peduli keadaan sekeliling. Jangan peduli orang semua. Jom. Renung je tau. Jangan fikir apa-apa. Okey. Renung je. Okey, okey. Sekarang ni, niat. Okey? Sebab niat kita nak betulkan keadaan yang salah. Macam budak mengada ni, dia akan membesar jadi orang yang mengada. So, kita tak naklah satu dunia ni jadi mengada. Fokus, Alan. Come on. Tapi budak tu comel lah. Aduh, inilah masalah Alan. Alan, kat luar
Luar je nampak comel. Dalam tu mengadanya ya Robby. Sekarang ni fokus lagi. Come on, janganlah buang masa acu, please. Okey. Ha. Alan, ruang ni besar tau. So gunakan space kat sini. Alan boleh jalan dekat sini. Tengok acu buat. Shh. Diam. Relax lah, Alan. Relax bendanya, cakap senang ah. Acu memang dah garang tak apa ah. Alan kena praktis lagi lah. Mana sempat nak praktis, dah jadi bapak ni dah tak ada time ah, tak logik. Benda-benda ni semua, dia datang daripada dalam tau. Dalam sini. So, Alan kena feel dekat sini. Hah? Yes. Kat ulu hati ni. Kat benak ni. Alan tak payah buat-buat garang pun. Bila kena time Alan garang, Alan akan jadi garang sendiri. Relax. Relax. Sekarang ni, Alan kena belanja orang kopi mahal, okey? Lah, Jomlah. Kopi mahal. Alah. Alah, Alan ni. Jomlah kopi mahal, please. Yelah. Okey. Jawab. ABCD. No. Ni. Ni. No. Bukan ke ni? Uma, jawab soalan tu betul-betul. Look, it's D. D lah macam kelas awak. D. D. Yes. Okay, next one. B. Nope. C. Baca soalan tu. Apa dia cakap? What does it say? Selepas kami jumpa Cikgu Omar, kami dia cuba drill Omar. Ya, sebab dia dah jauh ketinggalan. So, kita kena... Dia. Me. Kena aggressive sikit. Aggressive. Yeah. Wow, I'm good at that. I know. Excuse me, Oma. Naik atas balik, pergi baca sains. Kejap lagi Mami datang test. Go on. Bye. Come on, quickly. Come on. Secara Oma, come on. Takkan tak tahu pula. Betty. No. Vitamin. Protozoa. Look properly. Protozoa, Oma. Mami nak Oma hafal. Memorize everything, okay? Hafal. I'm going to the kitchen to goreng epok-epok. Yes. Kalau Mami balik, Oma belum hafal, no epok-epok for you. Hafal. Sakit ah. Betty orang pula.
Okey, soalan 5. Yes. Apa? Tulis. Ready? No! Oh, Again. pecah. Ready? Omar, macam mana you kira tu? One more time. Go on. Sir. Omar, macam ni lah, Omar. Bukan susah sangat. Okay. Sekejap ya, sayang. Baik nak masuk longkang. Ready? Tu ya, Omar. You okay, darling? I kena tenangkan diri. Please, darling. You Pergi tengok Omar. You want to play golf? Yes. Good. You inside. Go meditate. Yeah. Om, kenapa? Wah! Tak dapat jawab lagi. Mana? Tengok. Buat. Salah. Apa jadi? Om dia senang ni tau. Ini yang paling senang Apa sekali yang ni. susah? Buat abang. Senang je. Tengok abang buat. Tengok abang buat. Siap dah? Faham ke tidak ni? Pandai tak abang? Banyak sangat main. Buat yang ni. Om rasakan orang nak angkat lah sebab semua orang pandai. Cuma Om je tak pandai. Saya pun rasa dia ni nak angkat. Darling! Yes. Luar sini. Darling, Ya. guess what? I dah jumpa IQ test online. Kita ambil nak? Okay, stay there. IQ test. Ujian kepintaran minda. K akan berusaha sedaya mungkin untuk membuktikan bahawa punca kekurangan Omar adalah daripada belah family saya. Bukan dari belah family dia. Itu yang dia duduk berusaha sangat tu. Dia ambilnya IQ test daripada internet, dia download, dia baginya pada saya supaya saya jawab. Nak tahu sangat. Kenapa, San? Saja? You nak test siapa lagi pandai antara I dengan you kan? No lah. Well, yes. Kenapa? You takut? No. Tapi bukan sekarang. I ada banyak email I nak kena jawab. I jawab email dulu. Sekejap lagi I buat. Okay. Where's Sekejap my lagi. iPad? Is that my iPad? No, that's mine. Yours is upstairs. Okay. Right. Excuse me, darling. Hmm. IQ test, eh? Yeah. Alright. Saya kenal sangat isteri saya tu. Selagi saya tak ambil IQ test tu, selagi itulah dia akan paksa saya supaya ambil. Iya. Darling, sementara tengah rehat ni, cuba buat ni. Yeah? Be a good boy. Okay, do we need this? No. Oh, it's not that difficult. Okay, susah sangat. Bila, buat kan? You need help, tell me. Azman? Tapi selagi saya boleh mengelak, saya pasti akan mengelak. Kerana saya tak perlukan IQ test tu untuk buktikan saya pintar sebab saya memang pintar. Masalahnya dia, bukan saya. Pasti. Jojo, ini mainan ni semua toy-toy ni semua kemas. Bersepak-sepak, berselerak. Kemas. Ya? Woi, jawab Kemaskan toy ni? Kau tidak mama tak ambil lagi.
pasal ni? Jangan campur hal air boleh tak? Saya memang betul-betul marah dengan Nur sebab dia interframe. Sebab saya nak test garang saya. Saya frust. Sebab kalau saya tak boleh nak marah anak-anak, macam mana saya nak jadi ayah yang baik, betul tak? Yes! I'm the champion. Oh boy, I'm the champion. Darling, check it out. Online IQ test, 121 markah. Your turn. Congratulations. Yeah. I tengah tengok Ju on. Pause lah sekejap. Your turn. Quickly. Sayang, you tahu tak kenapa saya tak nak buat IQ test ini? Sebab you takut. Ya, saya takut. I takut you frust. I frust? Please. Ya, kalau I jawab, markah I garanti lebih tinggi daripada you sebab I pintar. Kalau you pandang rendah sangat kepada keluarga I, kenapa you kahwin dengan I? Saya tahu tak you merepek ni? Kalau you nak kahwin dengan perempuan yang bijak, pergilah, please go ahead. Help yourself. Mungkin dia boleh beranak anak yang pandai-pandai pula. Ma, apa ni? You kalau cakap boleh pandang-pandang tak? Budak-budak dekat depan ni. Look, Mr. Pintal or whatever your name is. Pintar. Pintar is like that. Fine. Kalau you ambil IQ test ni, I takkan melalut. Sekarang, pada otak pintar I ni yang berpintal. Yang dah berpintal tu. I keluar tu. Otak pintar, my foot. Pintar! Yeah, whatever. Tengok TV. Penakut. Kenapa diorang macam ni? Orang gaduh. Pasal Om ke? Siapa suruh Om turun kelas? Om rasa sedih juga bila Mami dengan Ayah gaduh pasal Om. Susah kalau naik kelas. Patah pun patah. Out. Boleh lagi lah. Om, kenapa ni? Masuk. Mami dengan Ayah gaduh. Ha? Mami dengan Ayah gaduh. Om datang macam mana jalan? Tak dah, naik basikal. Ayah tahu tak Om datang sini? Tak tahu. Okey. Nak aiskrim? Nak. Om dah besar lah. Om dah berat lah. Om. Okey, duduk. Bisa. Hai, Om. Ayah dengan Mami gaduh pasal apa? Sebab Om turun kelas kot. Takkan kot. Sebab apa lagi?
rasa Om ni anak angkat lah. Apa Om cakap ni? Tak baik fikir macam tu lah. Apalah. Yelah, semua orang pandai. Cuma Om je bodoh. Apa tadi? Kalau Wan dengar Om cakap bodoh, nanti Wan cili mulut Om tau. Relax lah. Ayah cik dulu pun bukan masuk kelas A. Yang masuk kelas A, mati. Tahu tak masa kecil-kecil dulu, ayah cik selalu kena rotan tahu tak? Atuk dengan Wan selalu rotan ayah cik sebab degil. Tapi sekarang, gaji ayah cik dah besar. Lagi besar daripada Mak Teh. Tapi jangan cakap Mak Teh, takut dia bengang. Okey. Lagipun, hidung Om ni kan kemek dan tak handsome macam ayah. Kalau Om ni nak angkat, mesti hidung tu mancung. Mesti Om ni handsome. Betul tak? Ayah cik ni ke? Ayah cik ada keripik. Nak keripik? Nak? Thanks. Sayang, saya rasa awak tak risau lah. Hah? Tak perasan ke? Anak buah awak pun datang mengadu dengan awak. Okay, so? Mungkin awak ni bukan seorang garang. Tapi awak tempat dia orang datang mengadu. Awak tak perasan ke di bar kalau masalah pun datang mengadu dengan awak? Pada masa tu baru saya sedar. It's okay. Kalau tak jadi ayah yang garang. Kalau jadi ayah understanding, memahami, pun dah cukup baik. Semua orang ada kelebihan sendiri. Jadi kalau anak Adibah nanti hidup dalam ketakutan, saya dah tahu dah. Pintu siapa dia akan ketuk. Lama dah tidur dia? Lama dah kah? Ya. Masih kan? No problem. Bawa balik dah. Alright. Oh Allah, sedih bab seorang ni. Aduh, perangkat balik. Alright. Right. Buka pintu. Gosok gigi dulu. Hi. Sayang. Hi, boys. Betul ke Om ingat dia anak angkat? Itu yang dia cakap dengan sialan. Turutnya kita. Agaklah. Jap, Om nak pergi mengai jap. Om kena cuba tahu. You kena try harder. Belajar rajin-rajin. Lepas tu boleh naik kelas, okay? Oh. Kalau Om tak dapat sekalipun, bukan maksudnya ayah dengan mami tak sayangkan Om tau. Ha? Jadi, Om kanan... Silly boy. Mami dengan Daddy gaduh pasal kita sayang Om. Okay? Jadi betul lah. Om kan anak angkat. Memanglah bukan. Kita semua anak mami dan ayah kan? Yes. Kalau saya nak angkat, saya nak dari rumah. Well, you know, kalaulah you berdua anak angkat, Mami dengan Daddy akan sayang lebih daripada anak sendiri, you know? So don't worry. Kan, Daddy? Yes. Dah terbukti dah pun. Yes. Nak minum air? Go. So, to bed. Night-night. Good night, Mami. Good night, Night, Ayah. sayang. Night. I love you, my son. Now I punya turn lah. Apa dia? Dia nak jawab soalan IQ tu kan? Bawa sini iPad. Alah, tak payah. Awak dah jawab pun. Ha? Mana iPad? Tu. Siapa yang jawab ni? Oh, please. No. Ha? Bukan I. Sorry, Mami dan Ayah. Om yang jawab.